Kalau nak makan nasi biryani dekat Wangsa Maju, ada ke tempat dia? Apa duk buat kaplah jingga apa semua? Memang ada lah. Hampa boleh main dekat Medan Selera Wangsa Maju Seksyen 10. Kita ada apa tahu? Kita ada nasi biryani Johor ataupun Mahkota Biryani. Nak tahu kat mana? Mari kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma Muhammad. Ni dia. Kita nak bagi tahu nasi biryani Johor ataupun Mahkota Biryani. Mahkota Biryani. Okey, mari kita tengok lauk dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ya Allah barakatillah. Amin amin ya Allah alamin. Dia punya biryani, dia punya bau. Aduh, kita rasa nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Ambil bau dulu, kita ambil bau dulu. Masya-Allah. Ikhlas cakap, nasi dia saja pengalaman makan. Sedap ya Allah. Allah bagi sedap ya Allah. Saya rasa dia punya ayam masak merah dia, kita rasa dulu. Macam mana kita masak kat rumah, masak untuk kita bagi kenduri orang makan apa semua, ini dia. Ini baru betul. Masak untuk kita nak makan, bagi orang makan. Inilah dia. Kambing, jana pari, bo hak tu terpulang. Tak kisah kambing apa dia pakai. Dia rasa kambing. Tobat lahum, sedap. Yang paling bestnya, dah sedap. Lepas tu harga yang dia jual tu bagi aku sangat murah. Sangat murah. Memang mampu. Aku rasa ramai yang tak tahu. So dekat sini ada satu menu. Walaupun kita tengok kedai dia biasa, tapi ada satu biryani yang memang cun, memang sedap. Apa boleh main rasa kat sini. Ni daging masak hitam. Semua nampak dia. Dia ni memang pandai masak lah. Allah. Tak menyesal. Memang tak akan menyesal hampa main makan kat sini. Semua sedap. Ikhlas cakap, kalau hampa main dekat sini, Wangsa Maju, Medan Selera Wangsa Maju, Seksyen 10, hampa main singgah sini. Nasi biryani Johor. Sedap. Macam ni kalau nak kena tapau buat balik. Sedap.